SPRM akan memfailkan permohonan untuk melucutkan hak ke atas wang berjumlah 170 juta ringgit dan 16 kilogram jongkong emas berkait siasatan terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ketua Pesuruhjaya Tan Sri Azam Baki berkata pihaknya sudah melengkapkan siasatan dan sedang menunggu tindakanlanjut Timbalan Pendakwa Raya DPP. Setakat ini, Timbalan Pendakwa Raya bersetuju untuk memfailkan dalam tempoh mungkin 2 minggu setelah disediakan semua permohonan affidavit dan sebagainya untuk merujuk hakkan pertamanya wang yang sebenarnya saya tunjukkan dahulu lebih kurang 170 juta ringgit yang diperolehi dan terpulang kepada Datuk Ismail Sabri sekiranya beliau ingin untuk kontes untuk mencabar permohonan kami itu. Ditanya sama ada Datuk Seri Ismail Sabri akan menghadapi pertuduhan jenayah, beliau berkata buat masa ini belum ada pertuduhan sedemikian diputuskan. Timbalan Pendakwa Raya dijangka mengambil masa sekurang-kurangnya 2 bulan. Sebelum ini Datuk Seri Ismail Sabri sudah 7 kali dipanggil SPRM bagi membantu siasatan kes itu. Beliau disiasat berkaitan kes rasuah dan pengubahan wang haram berhubung perbelanjaan dan perolehan dana untuk promosi serta publicity program keluarga Malaysia ketika menjadi Perdana Menteri ke-9.